Okay, baik, jadi hari ni kita nak tengok fungsi 1.1. Okay, sebelum kita start, kita nak tengok dulu apa yang kita boleh faham daripada fungsi ni. Okay, fungsi ni contoh kita ada analogi dalam buku teks. Anda bekerja sebagai jururawat sambilan dan dibayar RM80 sehari. Jumlah upah ditentukan oleh bilangan hari anda bekerja. Okay, jadi ni fungsi. Dia macam suatu input yang kita masukkan dekat suatu fungsi untuk dia keluarkan sesuatu output. Okay, dalam kes ni, okay, kalau kita bekerja, okay, contohlah Mamat ni bekerja kan. Dia bekerja and dia punya pendapatan dia tu, dia ikut berapa hari dia input lah, berapa input hari. Bila dimasukkan ke dalam function akan dapat berapa ringgit dia punya bayaran tu. Okay, so next contoh kita ada analogi kedua. Anda membeli durian di sebuah kedai. Jika harga sekilogram durian ialah RM8, jumlah wang yang perlu anda bayar bergantung pada jisim durian. Okay, so kalau macam ni, kalau harga dia ni dia bergantung kepada berapa banyak jisim yang kita beli daripada sebuah gerai ni, berapa kilogram kita beli. Jadi input dia berapa kilogram, output dia tu akan jadi harga. Okey, itu pengenalan untuk fungsi.